Okay, hi guys. Ni kita pakai lens Manchester Code Sweet Brown. Okay, lepas tu kosok-kosok mata. Lepas tu pakai moisturizer, okay. Moisturizer simple supaya kita tak crack dan lembab. Okay, lepas tu ni pakai primer Dazzle Me. Okay, lepas tu kita kena buat bingkai. Okay, dah buat bingkai tu. Okay, lepas tu saya buat bingkai tu pakai concealer. Pakailah concealer apa-apa pun, okay. Asalkan kita conceal supaya kemas. Okay, now kita pakai foundation salju Code Light. Okay, kita kena spray dulu supaya dia tak excess sangat lah dekat ni sponge tu. Okay, dab. Lepas tu sekarang kita pakai blusher stick and this contour. Okay, kita contour lah. Saya pakai saya pakai Focala punya yang contour stick tu. Okay, kita contour lah bagi mancung dan runcing. Okay, so kita ni blend sikit supaya tak terlalu tajam. Lepas tu ni kita letaklah compact powder. Ni saya pakai Switch punya. Okay, pakai. Lepas tu now kita top up sikit blusher powder. Okay, lepas tu sekarang kita pakai loose powder pula. Ni saya pakai Focala juga. Okay, lepas tu kita pakailah eyeshadow ni. Kita buang dulu excess powder tu supaya dia tak terlalu berdebu. Okay, ni kita pakai base dulu and then kita letak warna gelap kat tepi and warna cerah kat tengah. Lepas tu kita tambah tambah highlighter. Nampak tak? Ush, menyelah betul lah. Okay, lepas tu kita pakailah pula eyeliner. Okay, biarlah mata kita tu nampak tajam sikit. Okay, lepas tu pakai mascara. Lepas tu kita pakailah mascara apa entah ni namanya, I don't know. Okay, lepas tu sekarang kita letak highlighter kat hidung, kat pipi supaya nampak bersinar sikit. Okay, lepas tu sekarang kita pakai lipstick. Saya buat ombre. Lepas tu tambah dengan lip gloss. Cantik tak? Okay, sekarang kita setting spray. Lepas tu kita kipas supaya dia nanti tak bercapuk bila kita pegang muka. Okay, setting spray ni adalah fix. So kita akan fix the makeup. Okay, tu je guys. Bye.